Ni, hampa tengok. Punyalah meriah susu badan. Boleh buat stok pun. Penuh petik air. Untunglah susu banyak. Breast aku kecil je. Susu pun dah segan nak keluar. Kau tak apalah breast besar. Tu yang banyak susu boleh keluar tu. Saiz payudara tak ada kaitan langsung dengan susu badan. No statistically significant relationship was found between breast size index dengan milk's energy, density, protein, fat content. Breast yang besar ke, breast yang kecil ke, bukan penentu banyak susu ke, sikit susu ke. Sebab susu hang, bila badan besar, ni, kuning-kuning ni, fat tissue yang besar. Tapi kilang susu sebenar, hang nampak yang bulat-bulat macam buah anggur ni. Bila hang zoom, ni dia, bawah mikroskop. Bulat-bulat ni, memory lobes kita panggil. Hak kecil-kecil tu, memory lobules. Hak itulah yang hasilkan susu. Bila badan hang makin membesar, kita obese, memory gland tak bertambah. Yang bertambahnya ni, lemak, fat. Ada je badan besar tapi susu sikit. Breast nampak besar tapi bila pam-pam, susu keluar sikit. Kemampuan menyusu untuk semua manusia, tak kira BMI dia, sama saja. Tak percaya kau boleh refer pada kajian belakang ni. Yang membuatkan kita hasil susu lebih banyak, lebih lama adalah teknik, mindset dan juga pemakanan. That's all. Makin kerak hang menyusu badan, pam, and makin banyak susu akan dihasilkan. Kau kena ingat lah, susu dihasilkan, yes betul, dekat payudara. Tetapi susu badan ada dua hormon terlibat. Satu hormon prolaktin, hormon ni menghasilkan susu. And satu lagi hormon, oksitosin. Hormon itu juga asal daripada otak kita, otak mak, pituitary gland. Function hormon oksitosin adalah untuk mengeluarkan susu. Dua hormon ini sangat penting. Kalau korang stres, dua hormon ni akan terganggu. Macam mana korang nak menyusu? Sebab itulah dengan ilmu, posisi menyusu, jangan stres. Satu lagi, tolonglah makan makanan yang boleh boost penghasilan susu korang, memeriahkan susu dengan kajian saintifik bukan ayam liok saja. Satu, kurma merah. Manfaat kurma merah memang banyak dikaji di peringkat kajian saintifik. Ni pada hari ke-3 ke-9 ibu yang bersalin selepas waktu pantang ni makan buah kurma merah ni sampai hari ke-9 mereka dapati bahawa second week 11% penghasilan susu bertambah. Alhamdulillah lah, memang ada manfaat. Kurma merah, magnesium tinggi, kalsium tinggi. Rajin-rajin makan bolongan. Bolongan ni nak bagi tambah. Dia bantu hilang stres. Relax saja. Menyusu hanya tak stres ke? Stres babe. Tama-tama bila pam banyak kali tak keluar susu tu, lagi stres. Sebab itulah bolongan membantu sebenarnya. Tambah pula bolongan ni tinggi dengan gula untuk memberi tenaga pada kita mak-mak yang nak pam susu ni. Proses penyusuan ni nak bagi tambah akak 500 kalori tau. Mau tak penat? Mau tak stres? Penat tau menyusu. Sebab itulah antara tips nak meriah susu macam sis belakang ni, banyak betul susu dia. Jangan berlapar. Lepas tu makanan yang boleh boost susu korang. And last kali adalah rice pepper beef. Korang mesti tak pernah dengar kan? Hak ni orang Cina suka buat sup. Lepas tu dia bagi mak tai pantang makan. Sebab memang amalan tradisi dia orang. Rice pepper beef adalah traditional Chinese medicine yang dapat boost breast milk. Apa susah nak cari red dates, nak cari longan rice pepper beef? Dapat je yang ni. Ni lactation jelly Y. Ramai yang mak-mak yang tengah lactation ni, dia pun dah ikhtiar. Alhamdulillah, membantu. Segala red dates, rice pepper beef, lepas tolongan ada dalam jelly ni. Nak menyusu, relax, jangan stres. Koyak satu sachet ni, telan. Lepas tu pastikan position betul. And keep menyusu, keep pump. InsyaAllah susu korang pun boleh meriah. Dengan syarat, jangan stop pump susu. Teruskan pump. Keluar sikit ke, keluar banyak ke, pump je. Kita stimulate kita punya breast. Korang masak dah sikit korang punya breast. InsyaAllah sangat membantu. Dan jangan lupa, ikhtiar dengan lactation jelly Y, your milk booster.